Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Abang Pit mai Masjid Terapung di Yan ni. Tu saja nak main tengok ni sebab dia baru je siap, belum lagi dirasmikan tapi dia orang dah buat solat dah dekat sini. Jadi nak pergi tengok Ustaz. Abang Pit dah sampai dah di kawasan masjid ni. Belakang ni Gunung Jerai. Belakang Gunung Jerai, depan ni ada masjid. Hari ni kita jumpa Tokek di kedai spek mata di Yan kan, betul tak? Yan. Siapa-siapa yang ada problem dengan mata apa boleh check ni. So kita ada di Masjid Terapung Yan. Baru buka ni terjumpa ni. Terjumpa. Jadi buat apa ni? Saja tengok-tengok. Oh, okey. Mendekatkan dengan Ya, sebab masjid ni pun baru siap. Jadi yalah, belum dirasmikan tapi ramai pengunjung-pengunjung kat sini nak mai datang sini untuk tengok keindahan masjid ni lah. Ya. Luas juga masjid ni. Masjid ni dikatakan macam masjid pelancongan lah. Jadi dia orang buat ni ada mercu tanda sikit untuk di kawasan Yan ni ada Masjid Terapung. Okey, di ujung ni itu Kampung Wat. Dan straight ni akan nampak Pulau Songsong. Pulau Songsong, Pulau Telok dan juga Pulau Bidan. Kalau kita pergi ke Pulau Songsong, kita akan nampak Masjid Terapung ni. Siapa-siapa yang mai di kawasan Yan ni, hampa mai berhentilah di Masjid Terapung ni. Bolehlah mai solat dekat sini. InsyaAllah memang best. Suasana dia memang menarik lah. Hari ni mereka ada gotong royong. So dia orang panggil agensi-agensi untuk datang sini untuk gotong royong lah. Orang himpun semua agensi-agensi yang berkenaan. Ni macam salah satu ya, kak-kak ni daripada Badisha Yan, Masjid Pekayan. Sekali dengan Jepam lah APM. So dia orang pun akan buat gotong royong pada hari ni. Ini geng-geng daripada madrasah mana? Madrasah Darul Furqan. Tu nampak tak? Tu baju depa. Jadi depa lah yang dekat Masjid Terapung ni sekarang ni bertanggungjawab untuk mengimarahkan masjid ni. Nampak ni geng-geng budak-budak tahfiz. Okay, baik, terima kasih. Blok. Ini pun salah satu orang yang bertanggungjawab kat masjid ni. Salah seorang daripada kadang-kadang dia imam juga. Kan. Jadi hari ni kita try ajah dengan mereka. Kita nak ni minta azan hari ni maghrib. Tengok macam mana mereka bagi tak bagi kat Abang Pit. Kat Abang Pit insyaAllah boleh je. Kita ajah yang jadi. Okey, dah selesai dah pergi tengok tempat kat dalam tadi. Kita buat cabaran sikit. Hari ni Abang Pit nak try minta kat mereka untuk Abang Pit jadi muazzin. Pada maghrib ni, waktu maghrib ni untuk Abang Pit azan kat masjid di Masjid Terapung ni. Agak-agak pihak pengusaha masjid bagi tak? Kita try test tengok kok-kok mereka bagi.